Ini bahagian luar Gunung Ring. Di kaki gunung lah, kaki Gunung Ring ni. Tengok dia punya ni ke atas. Di kaki gua. Di kaki gua ni ada dia buat tempat dia bela ni lah, kijang dengan rusa. Kijang dengan rusa dalam ni. Tu dia. Ada beberapa ekor kijang kat sini. Ini simbol haiwan kijang dekat Jata Negeri Kelantan lah. Kijang dengan rusa pun ada. Rusa ke ni yang tanduk? Rusa tu kijang. Ada kolam, ada ni kat bawah ni. Tempat dia orang ni. Ni ada seekor anak dia kecil je ni lah. Anak kijang. Itu dia. Anak kijang. Kecil je. Mungkin baru ni. Beberapa bulan dilahirkan. Dia orang punya sangkar lah di kaki Gunung Ring ni. Kijang dewasa. Ada kaki 5 Gunung Ring. Kat depan sana tu ada tasik. Ada tasik. Bolehlah kita pergi tengok dulu apa ada kat tasik tu. Ni bukan tasik, ini sungai. Hati-hati licin. Sungai dekat Gunung Ring ni. Kita slow-slow turun. Tengok sungai dulu. Okey, ada sungai lah. Boleh mandi pun ni. Ada orang mandi pun. Jernih air ni. Sini pun kios pun ada. Kios tak boleh jalan. Kios membazir je ni. Okey. Sini ada sungai. Hijau air ni. Kau lihat kat ujung sana tu, nampak orang tengah beriadah bermandi-manda kat tengah sana tu. Bolehlah nak beriadah. Siapa-siapa datang ke sini bolehlah nak beriadah, nak singgah. Jalan jauh-jauh boleh mandi sungai. Kawasan dia ni bolehlah. Kata ni sangat pun sungai tu cantik lah. Kata persekitaran dia macam ni lah. Macam ni. Agak sunyi sikit lah. Orang tak ramai. Kedai makan pun ada. Masjid pun ada di luar sana. Dekat je, sebelah Gunung Ring saja. Ini kios tak ada function ni. Bazir semata-mata ni. Ni suasana, orang kata apa, kat area sini ni dingin lah. Sebab hujan kawasan gunung. Air sungai pun tak dalam, cetek je. Nampak pasir batu kat bawah tu. Tengok, kita zoom sikit. Nampak kan? Pasir, nampak batu-batu pasir sungai. Okey lah, boleh lah nak beriadah, nak lepak kat sini sambil-sambil singgah
sebelum meneruskan perjalanan balik ke Perak ke Kota Baru ke. So, cukup setakat ni dulu untuk video kali ni. Kita jumpa lagi. Bye bye.